Patutlah orang kata kalau anak dapat kaki nanti, maknya confirm lagi penat daripada jaga dia waktu newborn. Last weekend, Ijaz Amos bawa Aminah pergi Huggies birthday event kat TRX. Baru je masuk, Aminah dah excited nak explore ke sana ke sini. Kebetulan kat sini dia ada crawling competition tau. Tapi ada 3 level lah, start dari 6 bulan sampai 3 tahun. Aminah dia masuk level 2 hingga 3 tahun yang dah pandai berlari. Advance betul Padahal dia baru 14 bulan and baru je tahu dapat kaki. Kalau ikutkan umur, sepatutnya level dia tolak walker macam ni. Tengoklah, laju betul kan macam orang dah pro. Lepas tu dia sambung pula zigzag track. Dia tengok ramai kawan main, dia pun nak join sekali lah walaupun tak pandai nak tolak benda tu. Dan masuk pula ball pit, tak tahu penat. Ija tengok dia non-stop bergerak tau hari ni. Dia bukan aktif yang biasa, dia overaktif. Nasib baik dia pakai Huggies Airsoft, so at least dia selesa. Kalau tak mesti dah merengek panas ke gatal ke. Dekat sini dia ada juga booth tau, ada 3 demo. Readability test, if pengudaraan baik kan hijau tu dia tukar je kuning. Huggies Airsoft latest ni dia ada super airy zone, which is 10 kali lebih aliran udara. Dan ada softness test blind box. So je teka betul Huggies Airsoft ni lagi lembut. Dia kan 360 crowd soft. Absorbency test, Huggies Airsoft ni penyerapan dia laju and obviously baby si rasa kering even dia dah pee pun. Ija pun sebenarnya baru faham, oh patutlah dia boleh survive semua aktiviti ni tanpa stop. 2 jam lebih rasanya kita orang kat event ni tau. Aminah tak nak balik ya, seronok betul main kat sini. Tapi honestly best sangat event macam ni. Anak happy, Ija pun dapat some family time. Walaupun baju maknya ni dah basah ya mengejar dia ke sana ke sini. If korang nak try Huggies Airsoft macam Aminah pun boleh try tengok beg kuning, okay?